Anwar bukan jahat tapi beri peluang kepada Rafizi. Itu pandangan seorang pemerhati susulan dakwaan Ahli Parlimen Pandan, Datuk Seri Rafizi Ramli yang dikatakan menerima surat tunjuk sebab daripada PKR yang menuduhnya mengisytiharkan keluar parti apabila mengumumkan rancangan untuk bertanding dalam pilihan raya umum PRU akan datang, bukan di bawah tiket parti itu. Menurut Rafizi, Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim didakwa cuba menekannya supaya keluar sendiri daripada parti dan tersingkir sebagai ahli parlimen agar beliau tidak dipecat dan kekal sebagai wakil rakyat. Bagaimanapun bagi pemerhati, Anwar bertindak demikian bukan kerana jahat atau takut untuk memecat. Sebaliknya, beliau masih memberi Rafizi ruang untuk menjawab dan mempertahankan diri. Tekasnya lagi, Anwar masih mengamalkan sikap timbang rasa dan tidak tergesa-gesa memecat Rafizi walaupun beliau terus menghentam parti dan kepimpinan Perdana Menteri secara terbuka. Terdahulu memetik laporan Malaysia Kini, Rafizi menjelaskan bahawa kenyataannya sebelum ini hanyalah perancangan sekiranya Dewan Rakyat dibubarkan dan beliau tidak lagi terikat dengan Akta Anti Lompat Parti. Malah Rafizi menegaskan selagi masih bergelar ahli parlimen dan tidak menghantar surat keluar parti atau mengisytiharkan menyertai parti lain, beliau kekal sebagai anggota PKR dan speaker, tidak boleh memecatnya dari parlimen.